Sekarang dah nak Easter. Kita kena pula masa hari raya. Besok is a Good Friday. So seperti biasa tradisi keluarga Michael, diorang akan tradisi orang Jerman, diorang akan color telur-telur. Saya pernah tunjukkan before this pun dengan video-video tahun lepas, 2 tahun lepas kan. So saya tunjuklah ni aktiviti yang selalu kami lakukan. So Sofia semua tengah buat tu. Ja, du hast aber gerade eben schon gegessen. Ja, wow, Und pack jetzt schon mal da, wo Farbe ist, 2 Löffel Essig immer. Pahalu. Coklat. ja. So viel. So kita kena masukkan cuka. Tengok Suiza. Essig, cuka dalam bahasa Jermannya Essig macam nak. So kita masukkan berapa sudu Sofia? 2. 2 sudu. Tapi ni dalam ni air kosong ke air panas ke apa? Air kosong kan? But first Nee, yang paling penting Sudu apa? oh dia color. Dah cuka macam cakap dah 2 sudu cuka dengan 250 ml 250 ml air. Ei, ja. Air biasa pun tak apalah, tak payah panas kan. And telur tu masuk juga kena masak dulu. Masak and then Rebus dulu. Kita kena rebus telur dahulu. Tu Omar tengah rebus telur kat sana tu. Selalunya kami memilih telur putih kerana bila mewarnakannya akan lebih cantik lagi. Ambil esih dekat sana kat kitchen. Esih tu ada kat ni. masuk. Bila tiba musim Easter, merata kedai di Jerman akan menjual pelbagai warna dan dekor untuk menghiasi telur-telur ini. Und dann kannst du mit diesem Stäbchen immer und die wieder rausholen. Ja. Auch nachher mit dem Löffel. Na, ja klar, von ganz oben. Warum nicht von da? More Voll geil. please. Das kriegst du Mach gleich doch so wie weg. Tentari. Gib mir. Halten, festhalten. Ja, und nehmen das nachher um. Diese gelbe sieht aber auch schön aus. Welche Farbe war das? Das hier. Beginilah aktiviti kami setiap tahun bila tiba perayaan Easter. Dan budaya Jerman ini bagi saya sangat menarik kerana ia dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan. Selain itu, dapat mengasah bakat dan kemahiran motor skills. Soll ich das hier machen? Oder da oben? Rutsch rüber drauf. Du saßt da gerade. Rutsch rüber. Nein. Rutsch rüber muss weit weg von uns sitzen. So hari ni hari Easter Day, actually Good Friday, belum lagi Easter Day sebenarnya, tapi sebab kita ada plan dengan Raya, dengan parents Michael pun dia akan fly ke Japan untuk holiday, sebab itulah kita macam buat awal. Kita kiranya meraihkan Easter punya celebration ni hari ini kan. Saya menyatuni ya mertua saya punya festival. Tiba masanya sekarang kita sorok telur-telur tu. Mertua saya dah keluarkan segala telur-telur yang kita dah color-color dan kita akan sorokkan di kawasan luar. Nasib baiklah tak hujan mula kan. Kita mula lengit kan nak buat kat dalam. Dan ini adalah hadiah-hadiahnya. Just a small hadiah dalam tu saya ada. Dan coklat. Usually setahu saya ramai macam negara-negara macam US, dekat Australia, diorang just bagi coklat je. Tapi Easter dekat Germany ni macam ada small hadiah lah. Dia tak sebesar hadiah seperti masa musim Christmas kan. So let's go. Kita sorokkan sekarang.
Kita dah sorok-sorok dah. Mereka dah tak sabar. Noh ni! Opa! Ah! Okay, los, yes. Los! Ja! Ni dua Schokolade ala ayah ya. Nimm einfach was ihr seht. Einfach nehmen. Ich sage dann Bescheid. Ja, los, angkat nur. Nein. Ich hab Euro. Euro. Mal aufpassen, wo ich nicht Was ist das da drinne? Sag mal, ist die Farbe gelöst. So coklat egg tu jatuh dekat dalam tu. Boleh buka ke Yang daripada London tu. Dekat dalam Ah. Hier oben. Da drinnen. Da oben. Tja, dann kommen demnächst Schokoladenvögel daraus. Vorsicht, wo ihr hintretet, hier sind überall Eier. Kinder, guckt mal richtig. Wie ist der hässlich? Guck mal, ja. Guido! Wo war Guido lecker noch? Cool, hast du aber gut gefunden. Den habe ich gar nicht gesehen. Hier gibt's. Nee, mit Deutschland. Na, geht doch. Ich sehe überall kleine Ostereier. Noah, tritt nicht drauf. Noah, tritt nicht drauf. Das ist der Osterhase aus der Werbung. Hat bestimmt die Werbung gekauft. Na los, hör. Hier! Na, Hilf mir! da oben. Itu dia yang dia nampak. Tapi tu yang tu tak nampak. Atas. Also, dass ihr das nicht seht? Ne, dann nimm es doch. Aber das ist doch so auf hier. Selepas penat mencari telur, semua orang pun happy mendapat hadiah. Kita teruskan dengan makan malam bersama. Da bist du. Komm, los essen. Dan keesokan harinya, kita akan breakfast bersama. So, ini telur tu kita akan makan pagi ni. So, which one nak ambil ni lah. So, dia bukannya terus-terus makan. Dia kena kopek dulu ya korang. Ramai orang yang thinking akan kita orang rebus dah masak and then makan macam ni. Tak, ini dia kulit lagi. Tengok. Kulit lagi. So, see, kulit lagi. Okay? Pi. Wir haben alle lieb. Guten Appetit. Itu bukan satu doa ya. Itu adalah tipikal nyanyian di kindergarten sebelum mereka makan bersama. So, kita sambung beraya. Lepas dah Easter, now kita sambung beraya di Wolfsburg, rumah kawan kami, Wawa dengan Jimmy. Dia selalu aja datang masa buka puasa and kami selalu beraya bersama. So, kali ni dia jemput untuk minggu yang ketiga raya. Raya kan sebulan, Malaysia lah raya sebulan je kan. So, bagus juga kan menziarahi. Bila lagi nak menziarahi kalau tak raya kan, dan musim macam ni lah. So, daripada
berjalan kampung sebab apa? So kita ada kereta baru. So Michael dapat kereta baru, Volkswagen juga, tapi ID bus. Kau pernah dengar tak? Rasanya kat Malaysia tak ada yang ni punya model. And it's fully electric. Yes, we go for electric car now. Kita pergi dengan EV now. So kita tengok, kita tak cuba tak tahu kan. Soalnya kita ramai yang cakap electric car ni bagus untuk short distance saja kan. Tapi kita menyahut cabaran saat kita rasa sangat bagus memiliki electric car. So that's why lah kita nak try electric car ni macam mana. Dan mungkin kita akan ber-road trip juga dengan kereta ini. So we will see. Okay, so the first time kita kiranya berjalan jauh dengan electric car. Adakah sampai atau kita kena in between stop charge? Let's see. Dia cakap kenapa Laila tak ada. Oh yes, nanti korang tanya Laila tak ada lagi. Laila sakit. Yes, Laila sakit. Tadi masa Easter korang boleh nampak kan, dia ada je kan. Cuma nak berjalan jauh ni dia takut, dia penat duduk lama dalam kereta. Lagipun tak elok juga akan menyebarkan virus kat orang lain kan. Kan raya kan ramai orang lagi yang datang. So kita pun tak nak. So kita orang suruh dia rest dekat rumah. Again Laila tak ada. Jangan salah faham kan Laila tak nak join ke apa benda. Ni memang kebetulan Laila tak boleh nak join untuk this time ni. Kencing angin. Kencing angin yang lama-lama je. Macam-macam. Ada beberapa tu, ada banyak lagi tu. Tak nampak dah Saudi. Alah, kita kena pergi sini lah one day. Lepas tu Volkswagen dia tu kan. Besar je ayam. Sempat juga Husna mengajar step serumpun yang tengah viral pada tahun ini. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapatkan video update seterusnya.